Okey, raja di bawah menunjukkan graf laju masa. Okey, graf laju masa. Dan dalam graf itu ada dua guli dua guli yang bergerak arah bertentangan. So graf PQR mewakili pergerakan graf guli hijau. Jadi yang ini ialah hijau. Dan graf PST pula adalah graf untuk guli ungu. Okey. Alright. Nah, berdasarkan kepada ini, jom kita jawab. Soalan A, hitung pecutan guli hijau. So, pecutan adalah laju over masa. Ini adalah bahagian A. So, laju ialah pada 2.6 minit yang pertama. Jadi, kat sini. Jadi, laju dia adalah kita dapatkan daripada graf. Okay. Lajunya adalah 1 meter per minit bahagi dengan 2.6 minit. Okay, so unit masa adalah sama, jadi kita tidak perlu membuat apa-apa penukaran. Jadi kalau saya bahagi ini, saya akan dapat 0.385 meter per minit. Okay, yang ini 385 ni saya telah betulkan kepada 3 tempat perpuluhan. Okay, B. Pada minit berapakah guli ungu akan berhenti bergerak? Jadi guli ungu dia akan pecut, kemudian pecutan dan dia berhenti. Jadi guli ungu akan berhenti pada masa 5.2 minit. C. Berapakah laju maksimum guli hijau? So ini adalah pecutan dari pegun terus pecut. Ini adalah kemuncak dia. Okay? Kemuncak. Jadi laju maksimum dia adalah 1 meter per minit. Okey, D pula, nyatakan masa dalam saat kedua-dua guli itu berlanggar. Di mana mereka akan bertemu? Pada titik sini. Okey, pada titik sini pada kelajuan 0.5 meter per minit, iaitu pada minit yang ketiga. Okey, minit yang ketiga, tetapi jawapan perlukan dalam bentuk saat. Jadi kita darab dengan 60, maka ia adalah 180 saat. Okey, boleh?